Hai, Assalamualaikum. Welcome to Jaja. Alhamdulillah, ini hari yang ke-9. Pagi ni kita orang plan nak try masuk AJ Ismail. Actually kan kita orang dah macam nak putus asa dah, sebab tempat yang kita orang solat kat situ, solat subuh kat situ, rupanya bukan masuk kat situ. Dan masa kita orang macam nak balik lah, lalu kat gate Pekin Fahad tu balik, tengok-tengok ada satu kumpulan ni tengah berkumpul. Kumpulan wanita ni kan ada kumpul-kumpul. Kita rasanya ni masuk AJ Ismail ni. So kita orang pun tunggu, and then dapatlah masuk ke dalam tu. Selit-selit jugalah. Kita orang macam ujung-ujung belakang tau. Lepas tu dah sampai satu tempat ni, dia ada macam group by group. Dia orang memang susun by group. And kita orang ni group macam paling belakang. Tapi tak tahulah, rezeki kami, askar tu tarik kita orang 5 orang daripada group belakang ni bawa ke group depan. So kita orang macam cepat sikit. And then waktu ni tengah tunggu askar ni akan bawa macam ni lah. Dia akan bawa by group. Dia akan tarik tali merah tu, dia orang akan sekat orang yang tengah tawaf. So orang yang tawaf akan berhenti kejap untuk bagi laluan untuk para-para wanita ni pergi solat ke Haji Ismail. And then ni turn kami berdebar juga, sebabnya tak tahu perasaan nak berjalan kan, nak pergi ke sana tu. Askar-askar tu menjaga kami supaya tak ada orang menyedi nak masuk. And Alhamdulillah dapat juga solat dekat Haji Ismail. Okay, dia kata belok kiri, lepas tu kiri lagi. Siapa? Mira cakap kedai tu daripada pintu ni belok kiri. Sini lah kan? Sini. Kiri lagi, lepas tu kiri lagi. Ha. Apa nama kedai tu? Ahmad Perfume. Jangan. Acing. Mana ada dah? Masuk. Ada kiri. Tu. Ni. Tapi lauk ni. Tapi ni tak ada Maghribi. Apa dia kata? Dia kata Ahmad Maghribi. Ada. Salah. Sama juga. Lepas tu kita orang ada taklimat petang tu untuk perjalanan esok kami ke Madinah. Tapi time ni saya mengantuk ya. Saya banyak kali tersengguk-sengguk sampai akak-akak tu tengok saya macam adik ni kesiannya lah, tengah ngantuk. Sedap nak pergi tebal. Tebal. Sikit. Dia tunjuk depan. Dia suruh penapasan. Lepas solat maghrib, kita orang singgah kejap 500,000 kopi ni. Tapi kita orang tak beli kopi pun, kita orang nak try ais coklat dia. Tapi itulah, ais coklat dia agak mengecewakan sikit saya. Tak tahulah, mungkin orang lain suka sebab dia rasa susu lebih. Tapi saya suka jujubans lagi lah. أشهد أن لا
Siap-siap nak buat tawadak. Kita akan naik train pergi Madinah. Jumpa nanti. Bye-bye Mekah. Tawadak dah. Lepas kita buat tawadak, dia ada pantang larang. Macam contohnya tak boleh bersedekah dah, tak boleh bershopping. Lepas tu, kecuali kalau nak shopping barang-barang keperluan lah, macam makanan apa semua kan. Lepas tu, tak boleh takat gambar. And then tak boleh tidur. So, kita orang ni tawadak pagi, and kita orang nak ke stesen train tu petang. Jadi perjalanan ke petang tu memang sangat berat ya mata kami untuk menahan daripada tidur. Tapi Alhamdulillah lah, dekat train tak tidur pun akhirnya. Alhamdulillah dah sampai tempat speed train. Besar dia punya tempat. Besar. Sana, situ. Dah macam tempat airport dah. Tiket train dia ni ha. Tiket train dia. Kita pukul arrival, departure Makkah to Madinah. Makkah to Madinah. Departure tempat tepat. Sampai pukul 6.25. Ni korang Tak ada. cek scan kat situ. Tak tahu lah arrival ke departure ke. Rasa sekali lah kan? Arrival dan departure sekali lah kan? Kalau kat ETS sekali. Pintu yang sama. Ada atas lah. Train dia kat atas. Oh ya ke? Macam mana naik atas? Bawah inilah train. Tu train bawah tu nampak tak? Tu. Mulut ular. Nampak tak yang malam? Tapi ni Pasal Iya, ada je. dia sampai sini mati tu. dan jalan pula ke sana. Atas departure tu. banyak berjalan. Naik atas, Kalau turun atas bawah. atas departure turun bawah. Turun bawah. Tapi yang balik turun daripada sini. bawah sini je. Ni Kita balik. naik atas ni. Kita kena naik atas lah. Sana. Oh, baguslah. Sana. Tak share lah. Tak share. Keluar masuk tak share. Tapi dia kan pada depan belakang. Driver dia. Oh ya betul lah tu. Macam kita naik dekat Kita betul lah. Rusia tu kan. Dekat Rusia check in dia senang. Dekat train tu kita check in kat train tu. Oh. Dekat ni je memang. Oh masuk nak pintu train tu. Ke dah dalam train? Dia kan stesen dia. Masa kita sampai dekat ni apa nama dia? Mekah ni. Ada 4 building macam gini. So kita nak tahu kita naik Building mana? jenis apa. Oh. Mungkin kita naik Prestige ABC lah. Kita kena tahu tiket kita tu building mana. Faham. Kita pergi building tu. Oh. Tapi memang tak faham lah bahasa sana. Yelah. Terus masuk. Kalau kat tiket kan ada kita coach berapa kan. Nanti check in dekat pramugari dekat pintu masuk kereta api tu. Bukan check in pakai macam ni kan. Mana canggih. Inilah main entry dia. Kita masuk ke tepi Soalan terminal dia. Tu tempat beli tiket kot. Beli tiket. Ada lift. Departure platform betul lah atas. Atas departure. Tak yang kereta api. Ada tulis kat situ. Departure platform.
yang balik tadi lah. Mungkin ambil bas ke taksi ke apa tu. Tak lah, ni nak naik atas kan. Ya kot check in. Nak masuk. Kita nanti lalu sini ya ni. Masing-masing bawa ke trainnya apa tu? Tiket. Ayo pergi kertas mana? Boarding pass. Madinah. Kalau ada duit sebenarnya boleh pergi sendiri je. Yelah tu betul. DIY. DIY. Mungkin ada jimat sikit kan. Juga. DIY lah kali pergi sendiri lah DIY. Kawan ayah. Tapi pastikan ambil insurans tambahan tu lah. Insurans penting. Kita tak ambil insurans tambahan. Dekat sihat tak ada. InsyaAllah, amin. Tapi kalau pergi sendiri ambil insurans. Lagi penting lah. Insurans tambahan, insurans travel tu kan. Kalau kita nak ambil insurans tambahan, kita tak payah ambil insurans kelompok. Macam ni kelompok. Betul? Ni Al-Baik. Ya Allah, sini ada. Korang, sini ada Al-Baik yang kita orang tak dapat rasa. Tada. Dah. Cukuplah buat korang jalan-jalan. Nanti naik train kita record lagi. Lobby dekat sini. Alhamdulillah sampai juga di hotel Madinah. Tapi waktu kita orang sampai, kita orang tak dapat lagi bilik. So kita orang dijemput untuk makan dulu. And alhamdulillah makanan kat sini macam lagi better lah daripada dekat sana. And hotel kat sini dia macam mewah sikit daripada hotel yang dekat Mekah lah. Tiba-tiba jumpa Datuk Alwi Shukri. Dia kan datang sini juga. Ini dia bilik dia. Alhamdulillah besar, selesa.
Bila air dia pun okey, cuma itulah lantai dia macam licin sikit, tapi okey je. Tapi memang besar betul lah bilik ni. Alhamdulillah. Lepas tu kita orang turun balik untuk pergi ke masjid untuk nak sampaikan salam kepada Rasulullah. Ni perjalanan kami lah daripada hotel ke masjid. And dekat je juga jalan dia daripada depan hotel kami ni, jalan terus je tu sampai ke depan tu dah sampai ke masjid. And masjid daripada hotel ni akan sampai ke gate 330. Korang tengoklah perjalanan ni memang terus je. Bila perasaan sampai je Madinah ni, dia rasa tenang tau. Dia rasa tenang, and dia punya bandar ni kan tak rasa macam serabut. Faham tak? Tak adalah maksudnya kat Mekah tu serabut. Tapi itulah, kalau korang sampai, korang akan faham kenapa, apa maksud saya. Okay, so ni lah dia gate 330. Tak pakai spek ni tak dapat menikmati. Bila tak pakai spek ni tak menikmati sangat. Nampak tapi tak jelas. Aku perbezaan pintu satu dengan pintu nombor satu adalah pintu dinamakan pintu Babus Salam. Pintu ni hanya lelaki saja masuk untuk menziarah makam yang berada di sebelah kanan, dan yang saya menunjukkan di sebelah kiri ada tingkap rumah Samsak itu, iaitu isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja untuk vlog kali ini. Kita akan sambung in the next vlog. Thank you for watching. Kami pun nak balik rehat. Minta maaf kurang sikit sebab waktu ni agak penat. Jadi jangan lupa like, comment and share, and jumpa in the next vlog. Bye.